Saya nak tanya, pernah tak anda nak buat bisnes, tapi bila tengok terlalu banyak sangat pilihan, terus jadi makin pening, makin payah nak start bisnes. Saya ada kenal seorang lelaki ni, mula-mula dia nak jual burger. Lepas tu dia nampak orang jual kopi, dia nak jual kopi. Lepas tu dia nampak orang jual tudung. Dia kata pula tudung lagi untung. Seminggu lepas tu dia nak jual produk kurus pula. Sebulan lepas tu dia nak buat dropship. Sampai ke hari ni masih tak mula apa-apa pun. Sebenarnya ramai orang bukan tak nak berniaga. Masalah dia terlalu banyak sangat pilihan. Hari ni minat bisnes A, esok minat bisnes B, lusa minat bisnes C. Akhirnya masa habis untuk fikir. Duduk memikir je. Tapi tak pernah pun nak start. Tak pernah pun nak mula. Sebab tu ramai orang gagal sebelum mereka bermula lagi. Tak mula pun dah gagal. Sampailah satu hari dia jumpa satu promosi lelong daripada minyak wangi tuyu. Dia nampak sesuatu yang lain. Tak perlu buka kedai, tak perlu modal besar, tak perlu simpan stok banyak, MOQ cuma 10 botol saja. Masa itulah baru dia sedar, kadang-kadang kita tak perlukan bisnes yang sempurna. Kita cuma perlukan bisnes yang boleh kita mula. Dia terus ambil promosi lelong 10 botol tu. Pilih beberapa pilihan wangian yang paling top. Jual kepada kawan, saudara dan juga di media sosial. Nak buat jenama sendiri pun boleh. Hari ni dia dah start ada customer. Dah start ada jualan. Dah ada pengalaman berbisnes. Itu yang penting. Dan dia dah berhenti jadi pakar survey. Dia dah jadi businessman yang sebenar. Kalau anda masih pening nak pilih bisnes apa, mungkin ini masanya untuk anda berhenti survey dan mula start bisnes. Grab promosi lelong di minyak wangi tuyu sekarang. Minimum order hanya 10 botol saja. WhatsApp saya sekarang sebelum promosi tamat.